Pernah tak korang rasa macam ni? Mengantuk, tersengguk-sengguk, rasa macam nak koyak je buku teks bila kena hafal fakta sejarah. Mesti pernah kan? Sama macam kawan kita, Abu. Tapi relax, jangan give up dulu. Sebab dalam sesi penerangan kita kali ni, kita bukan nak baca buku teks. Kita nak layan satu drama epik. Bayangkan, ada siri konflik, ada rundingan rahsia, pintu tertutup dan ada pemberontakan besar-besaran rakyat. Semuanya dalam topik Sejarah Tingkatan 4, Latar Belakang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jom kita mula. So, soalan cepu mas yang selalu kita dengar, kenapa sejarah ni susah sangat nak lekat dekat kepala? Ramai gila yang mengeluh macam Abu, pening dengan lambakan tarikh dan nama-nama tokoh. Tapi sebenarnya, senang je weh. Rahsia dia, korang anggap je benda ni macam drama dekat sekolah korang. Untuk faham macam mana Persekutuan Tanah Melayu 1948 ni boleh wujud, kita kena flashback sikit dan tengok apa sebenarnya insiden yang start segala kekacauan ni. Okey, semuanya berpunca daripada satu rancangan British pada tahun 1946 yang boleh dikatakan gagal total. Nama dia Malayan Union. Bila British cuba laksanakan Malayan Union ni, orang Melayu marah betul. Memang protes besar-besaran lah sebab pelan tu mengancam kedaulatan Raja-Raja Melayu dan ubah status quo secara drastik. British masa tu macam, okey, dorang tahu dorang tak boleh menang. Akibat tekanan yang terlampau kuat, British terpaksa buat U-turn, maka lahirlah Plan B dorang iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Plan baru ni hasil daripada desakan orang Melayu, idea daripada UMNO dan of course British yang sedar dorang kena tukar taktik kalau nak terus berkuasa. So, macam mana nak buat plan baru ni? British pun tubuhkanlah satu kelab VIP eksklusif. Nama rasmi dia Jawatan Kuasa Kerja. Diorang ni mula bersidang secara rasmi pada 25 Julai 1946. Lepas tu, dari bulan Ogos sampailah ke pertengahan September tahun yang sama, ahli-ahli jawatan kuasa ni sibuklah memerah otak merangka segala macam cadangan. Dan akhirnya, draft pertama diorang ni berjaya dibentangkan dalam satu persidangan besar pada 20 November 1946. Laju kan diorang buat kerja? Tapi, kenapa saya panggil diorang ni kelab VIP? Cik tengok siapa je yang dapat jemputan duduk semeja. Cuma 3 kumpulan je weh. Pertama, wakil kerajaan British macam A.T. Newbold. Kedua, tokoh-tokoh kuat UMNO yang diketuai oleh Datuk On Jaafar. Dan ketiga, wakil Raja-Raja Melayu. Nampak tak? Ni memang betul-betul rundingan pintu tertutup. Hanya golongan elit Melayu dan pihak British je yang bincang. Habis tu, kumpulan dan parti-parti lain dekat Tanah Melayu masa tu macam mana? Dorang kena palau macam tu je. Langsung tak dipanggil berbincang. Mesti korang tertanya-tanya kan, apa je yang kelab VIP ni demand sebenarnya? Okey, dorang ada 4 matlamat utama. Nombor 1, dorang nak satukan semua negeri Melayu di bawah satu pentadbiran pusat. Nombor 2, nak kembalikan semula kuasa dan kedaulatan Raja-Raja Melayu yang hilang masa Malayan Union hari tu. Nombor 3, pastikan hak dan kedudukan istimewa orang Melayu dijaga. Dan yang keempat, ni paling beza dengan Malayan Union, dorang nak syarat kewarganegaraan diketatkan balik. Tak nak dah bagi warga negara senang-senang macam sebelum ni. Tapi kan, korang ingat, orang yang kat luar tu nak duduk diam je ke? Mestilah tak. Tiba-tiba wujud satu plot twist. Golongan yang tak dijemput ni mula melenting. Rundingan tertutup ni tak demokratik. Macam tu lah lebih kurang laungan dorang. Golongan nasionalis Melayu beraliran radikal, contohnya macam PKNM, rasa dorang dipinggirkan teruk. Dorang berpendapat, rundingan rahsia elit-elit ni langsung tak adil dan tak mewakili suara sebenar rakyat marhain dekat Tanah Melayu masa tu. Disebabkan rasa bengang yang teramat sangat tu, terbentuklah satu gabungan rebel yang cukup padu. Gabungan ni kita panggil Putera MCJA. Macam mana boleh wujud? Okey, nasionalis Melayu radikal ni buat kumpulan nama Putera yang dipimpin oleh tokoh hebat macam Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Lepas tu, dorang buat satu langkah berani. Dorang pergi bergabung dengan MCJA, iaitu Gabungan Bukan Melayu bawah pimpinan Tan Cheng Lock. Misi utama dorang bergabung ni cuma satu. Dorang nak tentang habis-habisan perjanjian eksklusif British tu dan perjuangkan satu kemerdekaan yang betul-betul inklusif untuk semua. Kalau kita tengok balik, idea antara dua kem ni memang macam langit dengan bumi. Dekat satu belah, kita ada jawatan kuasa kerja yang sangat eksklusif, dipenuhi golongan elit dan mesra British. Dekat belah satu lagi, Pakatan Putera AMTJA tampil dengan draft alternatif dorang sendiri yang dipanggil Perlembagaan Rakyat. Draft ni sangatlah berbeza. Ia sangat inklusif, digerakkan oleh kuasa akar umbi dan dorang menuntut hak yang sama rata untuk semua orang yang betul-betul anggap Tanah Melayu ni sebagai tanah air dorang. So apa benda yang radikal sangat dalam Perlembagaan Rakyat ni?
Sebenarnya, tuntutan dorang memang sangat ke depan berbanding zaman tu. Pertama, dorang nak warga negara yang sama rata untuk semua yang setia pada tanah Melayu. Malah dorang cadang warga negara ni dipanggil sebagai Melayu. Kedua, dorang tak nak kerajaan yang dilantik British. Dorang nak kerajaan pusat yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pilihan raya. Ketiga, dorang nak satukan balik tanah Melayu dengan Singapura. Dan keempat, nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang tunggal. Dan kat sinilah klimaks drama sejarah kita. Korang agak British terima tak draft ni? Confirm lah tak. British reject bulat-bulat draft Perlembagaan Rakyat tu tanpa banyak soal. Tapi putera AMCJA tak mengaku kalah. Sebagai tanda protes paling ekstrim, diorang lancarkan Hartal Satu Melaya pada 20 September 1947. Hartal ni bukan mogok biasa-biasa. Ni mogok ekonomi gila-gila punya. Kedai semua tutup. Kilang tak jalan, jalan raya lengang, ekonomi bandar memang lumpuh total masa tu. Tapi sayangnya, walaupun bantahan tu sekuat mana pun, British buat pekak je. Jentera pentadbiran diorang terus jalan dan Persekutuan Tanah Melayu 1948 tetap dibentuk secara rasmi. Macam-macam dah kita lalui kan? Dari rundingan rahsia VIP dekat meja tertutup, sampailah ke mogok ekonomi yang melumpuhkan bandar oleh rakyat akar umbi. Semua konflik dan kompromi perit inilah yang akhirnya membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, persoalan untuk korang fikir-fikirkan sebelum kita habis, walaupun proses dia penuh dengan drama dan suara-suara yang terpinggir, adakah PTM 1948 ni sebenarnya kompromi dan asas yang terbaik untuk negara kita masa tu? Ataupun korang rasa Malaysia hari ni akan jadi sangat berbeza kalau suara Perlembagaan Rakyat tu yang diterima pakai? Renung-renungkan. Teruskan semangat nak tahu sejarah sebab sejarah tak pernah bosan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada hari yang indah ini, kita akan sama-sama membincangkan tentang sejarah tingkatan 4 bab 5.2 iaitu faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Antara faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Poin yang penting di dalam faktor ini ialah orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu dan UMNO membantah pelaksanaan Malayan Union kerana memberikan kesan yang buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Ahli Parlimen British juga telah menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union dan melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Dewan Parlimen British selepas kembali ke England. Gamans menyatakan sekiranya British hendak juga melaksanakan rancangan Malayan Union, keadaan di Tanah Melayu akan menjadi semakin huru-hara. Seterusnya kita beralih kepada faktor yang kedua iaitu cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Dengan ini telah diadakan pertemuan dan perundingan dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar pada 27 Mei 1946. Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa cadangan Raja-Raja Melayu. Antaranya, baiklah, pelajar boleh mencatat jika perlu atau menyalin. Baiklah, saya teruskan. Yang pertama, penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Yang kedua, perjanjian baharu untuk menggantikan Malayan Union. Yang ketiga, jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Gubernur. Yang keempat, Raja berkuasa dalam perundangan. Yang kelima, perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baharu. Dan akhir sekali, faktor yang ketiga ialah sokongan pentadbir British. Pentadbir British menyokong konsep persekutuan kerana dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Selain itu, terdapat juga pegawai tinggi British mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Kita ambil beberapa contoh saja ya. Antaranya ialah Sir Edward Kent dan Malcolm MacDonald. Seterusnya, pembentukan persekutuan mewujudkan politik yang stabil. Keadaan ini akan mendorong pelabur luar untuk melabur di negara kita. Pada masa yang sama, British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melalui Piagam Atlantik. Mesti pelajar tertanya-tanya kan, dekolonisasi ini apa? Ada dalam buku teks dan tak apalah saya jelaskan kat sini. Dekolonisasi itu ialah proses ke arah berkerajaan sendiri.
Baiklah, sekian daripada saya. Saya harap pelajar dapat mengambil iktibar dan dapat memahami bab 5.2 ini dengan penuh rasa bersyukur. Sampai di sini sahaja. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita akan merumuskan ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Ditubuhkan pada 1 Februari, persekutuan ini merupakan jawapan kepada tentangan hebat rakyat terhadap Malayan Union demi memelihara kedaulatan bangsa. Ciri utamanya adalah pemulihan semula kedaulatan Raja-Raja Melayu melalui penubuhan Majlis Raja-Raja, di mana Sultan kembali berkuasa dalam hal agama dan adat. Sistem pentadbiran berpusat diperkenalkan menggabungkan 9 negeri Melayu dan 2 negeri Selat di bawah satu pentadbiran persekutuan yang lebih stabil. Syarat kewarganegaraan juga diperketatkan melalui kuat kuasa undang-undang dan pendaftaran bagi mengimbangi hak penduduk asal dan kaum-kaum lain. Persekutuan ini menjadi asas kukuh kepada kemerdekaan kita pada tahun 1957. Teruskan belajar dan hargai sejarah kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan menerangkan tentang 5.4 Kesan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Nama kumpulan kami ialah Peria Idaman yang terdiri daripada Danish 4IH, Iskandar 4IH, Akid 4IS, Faiz 4IS dan Amar Rafiq 4IS. Pengenalan tajuk ini ialah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditubuhkan bagi menggantikan Malayan Union. Yang kedua, berjaya mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Dan yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Yang keempat, membuka ruang kewarganegaraan kepada kaum lain. Dan akhir sekali, mengukuhkan perpaduan antara kaum. Apakah kesan-kesan penubuhan PTM 1948? Mari kita lihat. Isi yang pertama, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Poin yang pertama ialah kuasa Raja-Raja Melayu dipulihkan semula. Yang kedua, Majlis Raja-Raja ditubuhkan melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang ketiga pula, Majlis Raja-Raja dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu. Keempat, Raja-Raja dirujuk dalam perkara berkaitan pentadbiran persekutuan. Kepentingannya pula untuk memelihara kedaulatan institusi beraja dan menjamin kestabilan politik negara. Isi yang kedua, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Poin yang pertama, kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf dan dilindungi. Poin yang kedua, kepentingan sah kaum lain turut dijaga. Kepentingannya ialah menjamin hak penduduk asal dan mewujudkan keharmonian antara kaum. Isi yang ketiga, membuka ruang kewarganegaraan. Poin yang pertama, orang bukan Melayu diberi peluang menjadi warga negara. Poin yang kedua, syarat kewarganegaraan diperkenalkan melalui Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kepentingannya pula menggalakkan kesetiaan kepada negara dan membentuk masyarakat yang bersatu padu. Akhir sekali, mewujudkan kerjasama kaum. Poin yang pertama, kerjasama antara pelbagai kaum dipupuk. Yang kedua, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum CLC ditubuhkan pada tahun 1948. CLC membantu meningkatkan persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Yang keempat, banyak cadangan CLC dimasukkan ke dalam dasar dan perundangan negara. Kepentingannya pula ialah mengurangkan konflik antara kaum, mengukuhkan perpaduan negara. Rumusan tajuk ini ialah Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjadi asas penting kepada pembentukan negara moden. Yang kedua, berjaya memulihkan kuasa Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, menjaga hak orang Melayu dan kaum lain. Yang keempat, mengukuhkan kerjasama antara kaum. Dan yang terakhir, menjadi langkah awal ke arah kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Itu sahaja daripada kami. Jika ada apa-apa soalan, sila komen.